Dalam video kali ni, aku nak bawa korang pergi dekat je. Jom kita ke zoo negara. Sebelum tu, yang mana baru termasuk, terjebak, tertengok ke dalam channel ni, sudi-sudilah tekan butang subscribe. Okay, dan terima kasih juga kepada yang dah subscribe. Okay, tiket kita orang dah beli online, so kena pergi ke kaunter untuk tebus tiket fizikal lah. Sudah dapat tiket. Okay, jangan lupa ambil map juga dekat kaunter. So jom kita masuk dalam zoo negara. Yang sebenarnya kan, pergi zoo ni nak pergi tengok panda asalnya, tapi rupanya panda dah balik kampung. Katanya bulan 2 nanti baru ada balik panda. So, tak apalah, kita teruskan tengok binatang-binatang lain. Okay. Hai. Itu vlog bawa ramai ni. Netherlands ni dia. Nak masak tak? Nak masak tak? Oh, buntuk. Dia orang hai. Sebab kita risau. Tiba-tiba datang ramai. Takut. Macam ni. Apa? Alam. Tengok. Hai. Kamu lah macam ketiga ni. Animal show dekat zoo ni ada 2 kali, pukul 11 pagi dengan pukul 3 petang. So kita orang dah terlambat sikit, pukul 11.30 macam tu. So dah tinggal hujung-hujung lah. Sempat dah tengok singa ke anjing laut ni kan, sebelum dia masuk ikut tuan dia. Burung ni pula sangatlah mesra kamera. Tengok tu. Okey, jom kita masuk dalam akuarium ni. Kebanyakan ikan dalam akuarium ni dari spesies-spesies sungai kat Malaysia ni lah. Spesies-spesies ikan air tawar. Ada pandangnya.
Kalau nak tahu ni lah asal usul kuih badak berendam. Dia berendam sakan. Tak, saya tak ingat. Terlulut. Bulut-bulut. Mana? Bulut. Ada. Saya di mana dia? Ada. Yen. Oh, tapi kebara ni. Yen. Yen. Oh, yen lambak-lambak. Tak ada. 因为你看那个的手是正常的哦，那个手是一整个。Dua. Tengok ke boleh sawal albino tu? Ada pombo, ada. Apa? Dia bentuk dia cantik. Macam-macam perangai binatang dekat zoo ni. Yang ni harimau kumbang ni tengoklah. Yang seekor tu normal je. Tu yang dalam tu. Apa pesen lah baring macam tu. Aduh, hai. Dah macam kucing kat rumah dah. Macam-macam. Tengoklah tu. Aduh, hai. Bawa kayu dulu. Bawa selimut. Apa dia selimut? Bawa kayu dulu mana? Yang ni pula tak silap nama dia Rokia. Dia nak masuk balik dah dalam bilik dia tu. Penat dia panggil orang tu kan, dia macam tunjuk isyarat dia nak masuk. Orang buat tak tahu je. Kecewa lah dia. Tu dia Rokia.
Jangan kau nanti. Hai. Ni nice, okay? Oh ni jantan ni. I'm so elegant. Tengok kaki dia. Oh ni ha. Cantik ni awak. Oh, dia tunjuk bunyi dia. Aku mau bunyi. Dia tengah rasa kita terancam. Hai. Ada 6 ke 7 kilometer jugalah jalan kaki keliling zoo ni. Jadi sebelum kita balik, kita masuk dulu ke spot terakhir ni, tengok-tengok dalam ni sambil sejukkan badan. Okey, sehingga kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.